Ramai tak tahu apa itu ceiling rate dalam loan rumah. So hari tu ada seorang customer, dia nak sign letter of a bank. Tapi sebelum sign tu dia tanya saya, Liza, apa benda ceiling rate ni sebenarnya? Kalau korang pun tak pasti, video ni untuk korang. Okay, ceiling rate ni hanya ada dalam Islamic loan ya. Kalau conventional loan memang tak ada ceiling rate. Ini adalah keistimewaan dalam Islamic loan. Ceiling rate ni maksudnya kadar maksimum yang bank boleh charge kepada anda. Contohnya dalam surat tawaran loan tu tulis ceiling rate 10% per annum. Maksudnya tak kira apa jadi pada kadar pasaran, bank tak boleh charge lebih daripada 10%. Itu dia punya ceiling. Tapi jangan risau, bukan bermaksud korang akan bayar 10% setiap tahun. Kebanyakan Islamic loan hari ini kadar sebenarnya jauh lebih rendah, macam 4% atau 4.5% macam tu. Biasanya, kalau ceiling rate 10% dan korang bayar 4.5%, baki pembiayaan itu akan direbate setiap bulan. Inilah sebab kenapa Islamic financing guna konsep profit rate dan rebate. Dia patuh syariah. Tak ada unsur riba, tapi tetap jelas berapa maksimum bank akan ambil. Hai, saya Melissa, saya bantu orang buat refinance dan loan rumah. Kalau nak saya bantu, komen bantu di bawah. Jadi ceiling rate ni bukan benda menakutkan. Ia cuma perlindungan supaya kadar keuntungan bank tidak melebihi had yang dijanjikan. Senang cerita, ceiling rate limit bukan beban. Untuk semakkan loan rumah, pergi ke profile, page dan mesej kami atau tinggalkan komen di bawah.